Sol dan Sol. Okay. Hari ni hari Jumaat. Berkat hari Jumaat, alhamdulillah hari ni kita sold out untuk semua jenis lauk dan menu je. Daripada main menu kita nasi kandar, nasi royal sampailah ke menu berkuah je. Ramai tak tahu lagi kewujudan kemunculan nasi royal tu ayah je. Jadi kalau kamu datang Perak, kamu kena bagi tahu kawan-kawan kamu ataupun yang pernah datang dan kena dengan tekak, bagi tahu kawan-kawan saudara mara, pakcik, makcik, datuk, datik, semua kena beritahu, okey? Sebab kamu kena menikmati kan nasi kandar dan pelbagai menu yang ada dekat nasi royal tu ayah tu. Kalau kamu tak try memang rugi tu. Kamu tengok ni. Okey, alhamdulillah je. Kuah kita pun dah nak habis, nampak tu. Sotong hari ni kita buat lebih kurang 5 kilo, alhamdulillah habis. So kita punya ayam pun boleh nampak tu. Semua sudah habis. Sayur-sayur ni mungkin dah top up. Kita dah top up banyak kali. Okey. Kamu datang waktu petang kan. Kita ada macam-macam jenis menu tu. Laksa, mi rebus, mi udang. So ibarat macam kamu tak payah fikir nak pergi tempat lain dah. Kamu datang nasi royal tu ayah, kamu dapat macam-macam menu. Dan yang penting setiap menu yang kita buat je bukan kita main buat je. Kita dah buat R&D. Kadang-kadang berbulan-bulan, berminggu-minggu je untuk memastikan kita punya kualiti tu terjamin je. Tak jangan risau. Ayam kita akan goreng sikit demi sedikit untuk pastikan dia punya fresh, untuk pastikan dia segar, untuk pastikan dia panas je. Contoh macam ni, panas lagi ni. Dalam video tak nampak lah. Kau tengok. Tengok sini. Nampak ni. Besar cok. Nampak ni. Kepak ayam goreng besar macam ni, kamu tengok. Peha dia besar mana. Salutan elok dengan tepung dan rempah rata yang kita dah letak tu. So tanah ayam goreng. Dan bawang ada. Ayam madu ada, kambing ada, lengsheng ada, sotong ada. Macam-macam jenis lah. Tapi akan datang kita akan buat satu menu baru je. Nak tahu benda je, kamu relax. Stay tune. So ini kandar cara tu ayah. Datang nasi Perak, jangan fikir apa-apa dah. Nasi royal. Macam itulah. Assalamualaikum. Ini kandar cara tu ayah.